Pilih mana orang minta sumbangan untuk dia balik. Dah baris ni ki. Aku nu baris kan. Aduh. Isu satu isu Pacin Sarawak. Gimana? Aduh. Andeh. Ko dedek latihan persiapan ko mah. Langkah-langkah ki ada. Lara semua kundu ko yo. Nyo pacik kaki ah. Rumah saya kah? Andeh. Wah. Oi. Dia. Mana dia? Hah? Dia kaki. Nampak dia kau pomap dia kau ah. Kaki. Hah? Kaki. Dia minta sumbangan tadi ku ha. Dia nanyo ikur, dia nanyo ku apa jak ku dia. Oh kaki Ren. Yo. Pi dia ang petang. Aku dek le depangan. Persiapan lah. Piang simbek petang semua siapa. Kau bangkak kirinya ah. Sakit dia simbek lebay mana. Indak, tapi yang simbek petang. Sakit dia simbeknya mah. Hang lek. Sama si larang petang mah. Ni yo kan sakit dia simbek mah dia sliding. Cik dia santai mah. Indak metek doh. Ang sama si lara le jaleh diang. Boleh kena diang le. Sliding cik dia netek saja dari mana bang. Radio dari mana gitu ke? Oh ya, ang ada acara ndak? Ndak ada acara deh. Ada acara ndak? Ndak ada acara, kalau ada acara deh mangga deh mana-mana jika seorang. Nah itu doh. Ang daripada mana-mana saya seorang nak. Apa yang ide lah? Kama? Ang pa yuden? Yo kama pai. Kau piti ko? Piti tu. Piti. Ha. Ini dari mana piti? Yo jalan-jalan sih. Map sihnya. Awak kan kamu ngumpul dana diang. Untuk jadi diwa kumpul dana. Untuk ada natu di kumpulan. Dia nanya untuk ada natu di kumpulan. Deh yang awak ngumpul dana kundur. Untuk pena ikut banyak pena. Dana aku. Oh dana. Yo. Kan untuk acara banyak dia gunanya untuk Panjat Pinang. Oh untuk acara Agustus. Iyo untuk 7 Agustus. Yang ngecek lah stay aku dana. Jadi nak di abeko dia buat ambil saya ko untuk beli es, beli alai, makan. Ayo beli makan itu isinya. Pak, piang jadi nak. Itulah. Udah mana aja nih sih kok. Tak ada kerajuran. Piang dia nak, pelah. Yo capek lah, itu agak lah. Hah? Ipek lah kalau yo. Lah. Ni pura tingkat dah nak. Bang, Apa dek? dia dah isu pegang. Pendaki lah. Kamar? Pendaki gunung. Lewati lembah. Di gunung mana kali dah? Oh. Nah, ni mah. Kenapa? Tu ampe bang punya. Pesa tu. Aduh, si ada alarmnya. Baca na tu ha, nak cewek banyak keluar tu ha. Aduh kan dah. Iyo. Apa dah? Tak dia lagi gunung nak maleh ha. Betul. Tu. Kalian dah save kau ha. Preso. Jual aku tu bisa. Kenapa dek Panjat Pinang bang? Panjat Pinang jadi, Panjat Tampisan jadi. Aku ni ya. Assalamualaikum. Salam. Meng. Atu ah. Layan. Ya bang, Pak Ketua. Hah? Dari mana tu kah? Meng. Kau dia nak duduk raju lah, Meng ah. Tanya dari mana? Karajo, cik. Dari mana tu kah? Hah? Dari mana? Indah dia tadi kan sebut semua silara dia. Jadi kecik silara pai minta sumbangan ke setiap warga katanya. Sumbangan. Doa. Sumbangan, Meng. Enggak subang dah, subang. Sumbangan. Sumbangan untuk A. Hah? Sumbangan untuk A. Oh, untuk tujuh balik. Ya. Beku ada acara Manjat Pinang.
Ya. Makan kerupuk dia. Tu. Anjek tan pisang. Makan kerupuk, manjat pinang. Dia. Ambil hutang tak boleh dah. Orang kau. Nah. Meng. Dia kami tak sumbangan ah. Semangat. Ya itu lagi cek baju orang yang lara lu nyawik ni. Dia cuba dia caliak lu. Ah, Cuba dia caliak. Proposal tu jalian lah. ikut dak proposal kau dah. Kau. Ya kan datang. Ya, kau datang, ya. Ya, lah. Ha. Ya. Ha. Lelot jatuh kereta dia. Yo kalau piti sumbangan masyarakat ko nak batu-batu ada tua. Hah? Nak batu-batu ada. Indak kami minta sumbangan. Jangan awak ketua. Tu kalau mak dah awak sannya. Nasi kotak 10 aku buat molek. Balia dia motor ibu buat tu jatuh. Oi. Minta sumbangan. Ya. Indak galeh tu, indak galeh tu. Galeh tu. Ni pitih tu ah. Kopi. Yo itu kecil dah. Petih tu painyo. Luru-luru. Oh, luru-luru. Luru-luru. Kalau 10 kecil 10 lah. Kalau pen bagi 5, bagi 5. Jangan 5. Ampek dah awak cien tu orang. Meng. Oh tu ang buat salah post itu tu lebih step kau dia. Untuk beli es. Dia tahu nama Cimeng. Ha? Lai. Mati dia. Dia tutik boleh lah. Kau dah? Nah, tu satu tahu dia ni dia. Kau? Boleh ke banyak nyumbang. 50 eh. Oi, kau Dah. dipitih. Dia, tahu catatan dia. Luru Ha? tu aku dipitih ya. Kau? Pitih ndak kan dia nampak dia pitih tu. Kau? Lepas tu 5,000 nah. Kau? Mak. Dua. 100 Dua lainnya. Oh, dua lain Dua tu. lain, ya. 150 yang dua. Kau dua lain ni kau. Ah, ke tu dia hang ni ke? Yeah. Dia nyemang 1,000 lembek 1,000 seorang tak boleh lele tegelas. Sama si dia nang si Meng. Sama dia. Sama Yuyan nang kuah ha. Ada kau pai pole-pole badu. Tu nak mungkin. Dia hang leka. Tidak banyak hantar 7,000. Ada kau makan ke dia rumah? Ya TV salah kalau nak TV merah, TV biru tadi kan. Ya. Yelah jadi nak. Ancak je man duanya. Yuyan. Yuyan dah sumbangan dah. Weh awak besok manjat Tampinang lah Dia lah. Awak saya tak makan dulu. Besok ada manjat Tampinang makan kerupuk ke. Ayan bisa lah manjat Tampinang. Nak cikgu cuma manjat Tampinang. Kami nonton Penjajah Pinang lah. Salah ya. Dia boleh numpang galeh dia sini. Hah? Numpang manggaleh. Balik galeh? Menumpang manggaleh. Rencana hadiah manjat Tampinang sepeda. Anda nak kulkas tu barena yang. Tak ada ya tu. Ha? Oh numpang manggaleh. Num pang. Numpang Oh, manggaleh hang. Tua. Ya, ada yang bisa. Yo, tambah 50 lagi. Kan ada panjang lu. Kalau jam balik kau dah nagih tu agak tanah lah. Indaknya payah warna mau urus tampek kau memang orang melasak Meng. Tampeknya awak. Ada mau tu uang tampek nak. Ayo tu. Panjang je lah lu. Tu pakai sepanjang tu lu ha. Orang melasak contoh harami lah ya. Aku pada ada tampek dah gitu makanya panjang saya kat 50 budak Pakai kami saya dah carian. Itu kalau ada panjang. Dah besok kalau lah laku barang ni baru dia bayar. Kau lah sama tu kau nak. Tak minta semangat nama dia kata. Kau lah minta sponsor nama nah. Meng, dia nak rencana dia ka minta sponsor Sponsor. Kau lah minta sponsor nah. Bekol lah kau sponsor nak. Kau cerita dah dah. Itu baca dah. Bekol cerita tu masalah bisnes lah. Kau kini sumbangan kan lah. Dua sumbangan yang mau ibu dua lah dia nah. Anan sibu-sibu le balian nak tegelas deh dua tak aja di jalan. Dia lala catat dia. Alah. Lah, dia kasih dia Meng. Yan. Dah. Hey. Si kuah ha. Jangan korupsi nak. Betul-betul pitih dia deh. Ayolah, dah gitu ada nah. Kok dia pitih kancang telingo. Itulah. Cuba kok yang lain misalnya. Ansak cewek ansur cek. Tabang cek awak lalok cek. Tolong main Penjajah Pinang lah. Awak pergi makan dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak. Salam. Masalah lagi kak? Hah? Manga?
Ndak kami kemari ah ma mapo kabar bayi ah. Khabar bayinya. Hah? Khabar bayinya. Kabar bayi. Khabar bayinya deh. Kak, Suantale kan tanggal 10 kah tanggal 7 balik nak. Iba kau bayang lah bang cek dan nang salah. Iyo. kaki Yang ah. lain lah kayak gini Pak Dan. Kak. Iyo Cik Den. Cuma pakak mana lah dia mengicek. Oh, suantale kan tanggal 7 balik nak. Iyo lah tahu Den tu. Jadi tadi kan itu ada yang sobok sama si Lara. Jadi kecek si apa? Kecek si Lara. Oh, inyo menyampai masan lo mah? Cik nyo pasalnya. Den Masuk buat je nyo. Den tadi sobok sama si Lara nyo keceknyo dari kecek Pak Jorong nyo suruh kita pemuda minta sumbang minta dana satu kakak warga itu Nyo kau mencalon kan minta dana. Sendiri kan tujuh nyo kan adik nyo kau mencalon ni nak piti banyak. Ya kak sih sama Lara. Iyo, Den kan tujuh je nyo. Piti banyak kini na nyo kan calon tariwan cik nyo. Oh, iya kak. Iyo. Tagak telinga tua kali nangan ya. Tapi minta dana tapi menjodoh Kurang orang. curhat kini lu ngajar. No salah. Kak lihat siapa mah? Kak kami kan itu Nah, yo kami minta kecek ketua kecek Pak Jorong nyo sudah minta dana kakak warga-warga itu Tiap tahun sumbang sen taruh. Iyo, tapi nyo perintah lo de orangnya. Lah tipu ni si kau tengok yo. Iyo kau kalau kau minta sumbang sen tiap tahun sumbang sen Wah, taruh. cimeng kau lapo tadi ya? Yo, awak sebagai Lah. warga harus jadi mat. Den dak cayu. Betul harus jadi mat buat piti-piti Yo. kau. Dana ni sen. Dah kundu eh? Tujuh balik agoh kah. Dah kundu dia. Indak kundu tu. Kecek si Lara. Piti patang tu harus jalan-jalan transparansi. Terbuka orang kini le jale. Dapat 500 kecek 500. Dengar yang deh. Dengar lelo. Nah, kecek Pak Jorong, kecek si Lara, Pak Jorong menyuruh kecek ke ketua pemuda minta dana ke satu warga keceknya. Nak cayu Den tu Den. Kecek si ndak kau kan perintah Pak Jorong. Yo lai tahu Tu dia dia. nak Kau tak kumpul 10 kecek 10 tak ndak kecek Pak Jorong, kecek Pak Jorong. Kecek Pak Jorong. Dia menyuruh jalan-jalan pitih tu. Dia nak ngerti ni dia nak akak Tahun dulu cek tulang aja. Dia jalan dia. Payah nak ngecek cimeng kau. Alin saya jalan you dah batu Pak Jorong menyuruh hang kini gah. Lain nak bawa sana, anak mu yang bawa taruh empat deh. Kak. Dia udah Pak Jorong saya nyuruh Itu itu. jalan dia cara menyuruh ada nak jalan. Dia dapat 10 kecek 10. Assalamualaikum. Salam. Tanya salah sekali kemari. Ai, ko. Indi. Untuk cek apa ni sih? Sudah pasang sudah tu ah? Hah? Sudah pasang sudah. Allah kuah. Si cimeng. Pasang bendera yang sudah tadi sudah. Oh, ayo kau kan minta dapur di pertama kan cimeng dia minta. Aduh ke warga tu dan tak dapat deh. Siapa nyuruh minta kau? Hah? Minta kau siapa nyuruh ah? Jadi kan mau itu dia nak dia kurangnya dua dia nak sobok jinyo di keceknya kan kecek pemuda kecek Pak Jorong baik ke rumah-rumah warga minta dana ceknya. Tu kurangnya. You Pasang bendera. Kan? Pasang bendera orang nak suruh nak Kalau minta sudah pasang sumbang bendera deh. tadi, tidak ada. Aku dah aku diambil. Kau dana tu dari siku keluarnya kau. Siku keluar beko nah. Tidak dari siku dah. Calon dewan ang you betete. Dari- Kau dah dari siku keluarnya ha. Oh itu. Ya. Aduh dana tadi. Tu. Dari Itu masang mana? benderanya. Nah itu kecek Pak Jorong dia. Masang bendera. Allah. Bendera pasang tali rumah-rumah tu. nguang, Itu juga boleh like. aku sawak. Tu ndak dia dapat beli esen dia. Minta betul yang tadi lek mai.